Salah seorang daripada dua mangsa tembak dari dalam kereta di Jalan Rasa Menghala ke Plaza Tulpo Dixon pagi tadi disahkan meninggal dunia selepas hampir 5 jam dirawat di hospital. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Alzafni Ahmad mengesahkan mangsa lelaki berusia 43 tahun yang bekerja sebagai bodyguard iaitu pengawal peribadi meninggal dunia lebih kurang pukul 12.50 tengah hari tadi ketika mendapat rawatan di Hospital Tunku Jaafar Seremban. Alzafni berkata kejadian tembakan itu berlaku lebih kurang pukul 7.53 pagi melibatkan dua mangsa lelaki masing-masing berusia 43 dan 47 tahun. Menurut beliau, hasil pemeriksaan awal mendapati kenderaan Pro 2 Myvi yang dinaiki mangsa terdapat beberapa kesan tembakan. Katanya suspek lelaki berusia 47 tahun yang cedera mempunyai 15 kes jenayah lampau atas pelbagai kesalahan, namun mangsa yang maut tiada rekod jenayah. Tambah beliau, kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 3 Akta Senjata Api iaitu penalti lebih berat 1971.